Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke SK Seri Makmur. Venue anda untuk Merentas Desa MSSD 2025. Jom ikut saya. Sekarang kita berada di tempat pendaftaran peserta. Di sini tempat letak kenderaan bagi pegawai kejohanan. Bagi guru pengiring, bolehlah meletakkan kenderaan di sepanjang jalan menuju ke pejabat agama dan balai polis. Tandas guru pengiring dan pegawai kejohanan terletak di antara bilik stand dan surau mini. Tandas bagi peserta kejohanan terletak di bangunan merah, aras bawah bagi peserta lelaki dan aras satu bagi peserta perempuan. Di sepanjang kawasan ini merupakan tempat pemanasan badan bagi semua peserta kejohanan. Di sini, kami sediakan kawasan bagi sekolah yang ingin membawa kemah sendiri. Kawasan penamat terletak di hadapan makmal komputer. Pastikan anda memasuki lorong-lorong mengikut kategori masing-masing. Bangunan kuning, hijau, biru dan oranye merupakan kawasan larangan bagi semua peserta kejohanan. Majlis penutupan akan dijalankan di gelanggang hoki ini. Pastikan anda membawa duit yang mencukupi kerana kami menyediakan pelbagai gerai jualan di sepanjang kawasan ini. Jangan lupa bawa duit tau.